Kalau rumah apartmen ni, kita tak payahlah beli TV besar-besar. Pasal biasa apartmen ni dia punya jarak sofa dia ke TV tu dalam paling-paling besar pun 10-11 kaki. So kalau ada orang nak beli TV yang 65 ke 75 inci ni, lupakan lah. Pasal satu, dia tak proportion dan dia terlalu besar. Kadang dia makan ruang tamu, makan ni kan, space. So yang sesuai, kalau apartmen ni, kalau yang biasa-biasa ni saya rasa 55 inci tu dah paling okey lah. Besar daripada tu dia dah terlebih sangat. Pada masa yang sama, jangan pula beli TV terlalu kecil, 30 inci, 32, 43. 40 lebih tu okey lagi lah. Range 40 inci tu okey. Kalau apartmen yang memang 1200 square feet ke atas tu, itu mungkin boleh pergi, mungkin 65 pun okey lagi. Macam tu. Biasa apartmen ni dia limited dia punya wiring. So bila kita letak TV tu, kadang kita kena decide nak letak dekat atas kabinet ke nak gantung. So bila gantung, wire management tu kita kena susun siap-siap lah supaya tak ada wire tergantung nampak di bawah ke atas kan. So kalau kabinet, okey lah. Kalau kita ada duit lebih, kita boleh buat kabinet elok, wiring semua susun elok apa semua. Dan kita boleh letak TV tu atas kabinet dan less lah kerja, tak payah hack dinding apa semua kan. So senang kerja, dapat TV besar, ada kabinet tu kalau ada duit lebih sikit lah.